Aduh, time lesen mati ni lah. Ada Roblox kat kampung ni, jalan kampung ni. Berhenti tepi. Ya tuan. Keluar. Oh, saya ada buat salah ke tuan? Encik nak ke mana ya? Saya nak balik rumah saya kat kampung tu. Bagi IC lesen. Kita buat pemeriksaan. Lesen tak ada, cik. Lesen kat rumah saya lah, tertinggal. Rotek hidup rotek. Aduh, rotek pun mati. Ni stiker rotek tak ada ni. Sekarang semua digital, cik. Bagi tengok. Alamak, bateri habis, cik. Macam-macam alasan awak ni ya. Lesen tak ada, rotek kira tak ada lah. Betul? Betul. Saya akan saman ya. Cik, saya baru mati 3 hari lesen, cik. Rotek pun baru mati seminggu. Aduh, kenapa tiba-tiba ada Roblox kat kampung, cik? Ni jalan kecil ni jalan tikus saya ni, cik. Dia tak kira jalan apa. Yang penting awak buat salah tak? Masalah tak logik, cik. Selama saya berapa puluh tahun duduk kat kampung ni, tak pernah ada orang buat Roblox sini. Ya, dia tak kira logik, dia kira salah. Sekarang ni awak ada salah, saya menjalankan tugas. Kenapa setiap kali ada salah je mesti jumpa Roblox? Saya tak faham lah, cik. Kita boleh bau lah. Kita boleh bau orang kata apa aktiviti-aktiviti yang salah tu. Cik ada ilmu membau. Lebih kurang lah. Okey, jadi kita kira insurans pun kita kira tak ada ya. 1,200 ya. Kat kampung, cik. Harga kampung lah, cik. Cik, kalau nasi lemak kat kampung pun murah, cik. Cik buat Roblox kat kampung. Ini bukan menu, cik. Memang harga dah tetap. Tak ada lesen, tak ada road tag, memandu secara bahaya. Tak ada. Kereta siapa ni? Ni jalan kampung ni, kereta saya. Macam mana saya nak tahu? Sampai macam tu curiga. Okey, tak apa. Boleh buka ni tak? Standard semua, cik. Macam tak ikut PIY-an je ni. Okey, tak apa. Sorry, kuat sangat. Tak apalah, kereta saya kan, cik. Kalau kereta cik mesti tutup slow-slow je. Kenapa cik tak ni renew road tag? Tak ada duit lagi, cik. Sekarang ekonomi, aduh. Road tag berapa? Road tag saya 700 lebih. 700 lebih. Okey, jadi kita saman sini dekat 1,800 ya. Sign. So macam itulah, next time jangan buat lagi. Okey. Pelik, cik. Saya perasan lah, setiap kali buat salah kan, mesti jumpa Roblox. Kadang-kadang tempat yang tak munasabah. Kenapa, cik? Kita pun tak tahu. Kita memang menjalankan tugas, cik. Masalah masa saya lesen semua hidup baru renew, saya cari Roblox tak ada Roblox. Tu tak boleh buat apa lah, cik. Saya cari satu daerah, tak ada Roblox. Seminggu saya cari tak ada Roblox. Tapi time saya salah baru mati lesen 3 hari. Terus jumpa Roblox kat kampung, jalan kampung pula tu. Cik, kalau cik semua komplit, buat apa saya buat Roblox? Macam mana cik tahu? Sebab saya tak tahu kenapa. Saya letih lah, cik. Hidup berapa puluh tahun ni, setiap kali lesen mati kena saman, kena Roblox. Walaupun road tag mati ke apa ke, sentiasalah renew. Itu untuk keselamatan. Faham? Faham? Pakai bomoh kan? Tak. Pakai bomoh kan? Tak. Tahu lokasi kat mana orang buat tak ada. Kan? Jalan. Macam mana boleh jumpa? Kena saman lagi, Kang. Okey. Jalan.